Setiap drama membawa lebih dari sekadar jalan cerita. Ia membawa dimensi pembelajaran. Ini membentuk pemikiran, nilai dan tindakan. Antara Kita adalah sebuah drama korporat yang mengangkat realiti dunia perniagaan dan keluarga dalam konflik antara warisan, cita-cita dan tanggungjawab. Ia mendorong penonton berfikir tentang aspirasi, keinginan untuk berjaya dalam hidup dan kerjaya. Ia membina kefahaman tentang visi dan hala tuju, bagaimana seseorang menentukan arah hidupnya. Dalam kisah ini, kita lihat watak-watak yang menjadi role model dan bagaimana kejayaan mereka mencerminkan nilai, etika dan prinsip. Kita juga diajak menyelami misi yang diamanahkan dan bagaimana ia memacu keputusan-keputusan penting. Akhirnya, semua ini disatukan dalam pelan perniagaan yang mencerminkan cita-cita dan perjuangan sebenar. Drama ini juga membuka ruang kepada ilmu dan pengetahuan yang relevan dalam dunia profesional dan keusahawanan sebenar. Kita didedahkan kepada taktik dan teknik, bagaimana strategi dibentuk dan diuji dalam konflik. Pola pikir turut diuji. Adakah kita hanya bertindak atau berfikir jauh ke hadapan? Dan dengan itu, drama ini memberi inspirasi yang mencetus pemikiran dan menyentuh sisi emosi. Akhirnya, ia memupuk motivasi untuk menjadi lebih baik, bukan hanya sebagai profesional dan usahawan, tetapi juga sebagai manusia.